seronok. Anak aku mana ni? Aira di dalam bilik, Kak. Kenapa tak bangun lagi? Kau apa nak pergi tadika? Kau tak kejut dia ke? Saya dah bangunkan dia tadi, Kak. Masuk saya ke dapur buat sarapan. Adalah tu tengah siap-siap tu. Anak aku siap dulu. Habis, aku bayar gaji kau untuk apa? Main telefon 24 jam kat dapur ni. Apa lagi kau tunggu? Kau pergilah kejut dia. Kau kalau satu hari tak boleh ke? Tak boleh ke? Pagi lagi ni tau. Apa sejuk? Kau panaskan sebab aku campak muka kau. Pagi Aira. Panaskan! Kau jangan sampai aku potong lagi kau. Buat kopi tak boleh, kejut anak aku tak boleh. Apa masalah kau Aira? Hey, kenapa? Iza! Ya, Kak. Kejap, Kak. Kopi, kejap. Iza! Iza! Kau pekak ke apa? Nak terkeluar tekak aku panggil kau. Kau pergi. Anak aku mana tak ada dalam bilik? Saya panaskan kopi, Kak. Aku tanya anak aku mana? Dalam bilik. Aku tadi aku cakap dengan kau, anak aku tak ada dalam bilik. Dia pergi mana? Dengan pagar depan terbuka, pintu depan terbuka. Dia pergi main Saya tak perasan, Kak. Macam mana nak perasan kalau asyik main telefon 24 jam kalau kau pecahkan telefon kau pun kau tahu? Saya minta maaf. Aku penatlah dengan kau punya minta maaf. Ni kejap lagi, Jiran mengata aku tau. Engkau yang tak jaga anak aku yang kena. Tak kerti jaga anak pagi-pagi dah main dekat rumah orang. Sekarang ni, aku boleh cari lah. Korang tak ada kerja lain. Kau ni bukan menyenangkan tau. Usaha aku lagi ada lah. Apa jadi kat anak aku? Kau siap. Mira sayang, jom kita mandi. Nanti kalau Mira tak mandi, Mira bau busuk. Siapa nak kawan dengan Mira kan? Alah, Mira boleh kawan dengan Barbie. Amboi, okey bagi tahu Umi. Siapa nama Barbie ni semua? Ini orange. Dan ini pula comel. Biru pekat. Okey. Biru cair. Biru cair. Yang ni siapa? Yang ni Elsa. Ni Anna. Oh, ni yang lelaki ni nama apa pula? Boots. Boots? Boots tu bukan kasut ke? Tapi Boots tu nama macam nama monyet Dora. Monyet? Mira, tak baiklah samakan dia dengan monyet. Kesian dia. Okey, tak apa. Nanti kita ajak Orange, Elsa dengan Anna. Siapa ni? Queen Comel. Okey. Biru cair. Biru cair dengan Boots kita ajak dia orang pergi tea party nak? Tea party? Ha. Yeay! Aira! 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 Kak Zai! Ya. Kenapa ni? Nampak Aira tak, Kak Zai? Allah, nak ke mana? Tak tahu pagi-pagi keluar, tak bagi tahu, geram betul ni. Kau biar je anak kau jalan-jalan, ya? Mulut membawang. Tak bagi tahu. Ni kalau nampak cakap cari-cari. Okey. Saya cakap saya nak bantai dia. Aira! 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 Kak Syima! Kenapa Sofia? Allah
nampak Aira tak? Tak ada. Tak nampak. Dia pergi mana pagi ni? Itulah, tak bagi tahu tak apa. Kalau dia lalu ke akan nampak ke, suruh dia balik rumah. Okey. Tak pun nak kat simpan dia kat sini, telefon saya. Okey, baiklah. Terima kasih, Okey, Kak. okey. Aira! Pia. Awak kat mana ni? Lambat lagi ke? Aku kat rumah lagi ni. Aira buat hal. Kat rumah lagi? Macam mana ni, Pia? Kelas awak kan bermula dalam 5 minit lagi kan? Cik, kau jangan nak tambah semak aku boleh tak, Cik? Kau pekak ke aku? Cakap anak aku buat hal pagi-pagi dia tak ada kat rumah. Aku tengah cari dia ni, tengah panas ni. Oh, dia marah dengan awak lah tu. Semalam kan awak marahkan dia. Habis tu aku tak boleh marah dia lah. Kecil-kecil dah buat hal macam ni. Pia, take a deep breath, hold it for 3 seconds and let it go. Be calm, okay? Iza kan ada. Suruhlah Iza pergi cari ke. Mana tahu dia pergi rumah Adam ke. Dia selalu kan pergi sana. Dah, aku dah cari dah tak ada. Oh, ada kawan lain lah tu. Tak apa, awak suruh Iza cari. Awak datang sini dulu. Okay? Saya akan minta diorang untuk tunggu awak lah. Jin, kau kalau bercakap dengan aku, pakai otak boleh tak? Yang hilang ni anak aku tau. Sekarang ni mana penting? Anak aku ke kerja? Member gym kau tu penting sangat ke? Pia, kita kan buat bisnes. Aku tak ada masa lah nak fikir pasal bisnes kau. Kau tak boleh ke ambil orang ganti aku? Boleh tolong sikit tak, Jin? Aku nak cari anak aku ni. Assalamualaikum. Kak Muna? Aira? Assalamualaikum. Kak Muna? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak, Aira ada kat sini? Tak apalah. Aira! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aira! Assalamualaikum. Aira! Aira! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, ada nampak anak saya main-main kat sini tak? Assalamualaikum. Dik, ada nampak anak Acik tak? Aira. Nanti kalau nampak bagi tahu ya. Ya Allah, mana budak ni? Kalau nampak dia main kat sini, cakap dengan dia Mama dia cari ya. Aira. Nak apa? Assalamualaikum, Eli. Waalaikumsalam. Nampak Aira main-main kat sini tak? Anak awak? Kenapa? Hilang ke? Tak ada, dia keluar daripada pagi tak bagi tahu. Dia memang mencari ni. Dia ramai juga rasanya. Biasanya dia main kat mana? Itulah masalahnya, saya tak tahu dia main kat mana. Itu yang saya cari. Tak tahu? Macam mana seorang ibu tak tahu aktiviti anak? Saya kan sibuk, Cik Eli. Kerja, manalah saya tahu dia main kat mana. Tapi anak adalah keutamaan kita. Sebagai ibu, kita kena tahu anak kita keluar dengan siapa, main dengan siapa, pergi mana. Kalau dia bukan keutamaan saya tak ambil orang gaji untuk jaga dia, Cik Eli. Orang gaji? Anak kita sendirilah yang kena jaga. Awak ni kena tak risau ke kalau anak awak kena langgar dengan kereta? Zaman sekarang ni pula, zaman culik budak tau. Awak tak sayang anak Kalau anak awak kena culik macam mana? Sebab saya sayang, saya cari. Awak tahu tak, orang lain punyalah berdoa dekat Tuhan yang diorang ni nak anak. Tapi awak ada anak, sikit pun awak tak hargai. Baik tak payah beranak kalau macam ni.
Dah lah, anak saya dah panggil. Lebih sikit. Mira. Mira nak pergi mana tu? Kan Umi cakap duduk dalam bilik, kenapa keluar? Mira nak minum. Nak minum ke apa ke? Umi dah cakap dah tunggu dalam bilik. Nanti Umi boleh ambilkan. Dekat luar ni kan banyak habuk. Mira dah harga. Okey. Umi minta maaf. Mira dah harga ya? Kita pergi dapur minum air. Umi nak tanya, nak minum air apa? Air oren ke air coklat? Dua-dua pun Umi boleh buatkan. Lagi satu. Nak kek tak? Kek pun ada tau. Ke nak biskut? Nak kek? Nak kek? Okey, kita makan kek ya sayang. Dengan air oren. Okey tak? Kek? Ya, nak Umi ni cepat maju. Ya. Liza, Aira dah balik dah? Aira belum balik lagi, Kak. Tak jumpa lagi? Kalau dah jumpa tak adalah aku tanya kau. Ni budak ni, kalau aku jumpa memang kena dengan aku dah. Nah, Kak. Saya dah panaskan. Bapak datang ambil dia? Mana ada? Ke kau pakat dengan Asnul ni? Pakat apa, Kak? Yelah, dia datang nak ambil Aira semalam. Aku tak bagi. Hari ni aku tengah tidur kau bagi kan? Bila masa, Kak? Tiadalah. Kau jangan, Aiza. Benda ni tak kelakar ni anak aku tau. Kau mengaku cepat. Sumpah, Kak. Tiada. Bukan saya. Saya tak akan buat macam tu. Kalau aku tahu kau bodoh-bodoh ke aku, kau jangan ingat kau selamat tau. Nak mengaku ke tak nak? Senang hidup. Rasa nak seronok, nak bercuti, baru nak ambil anak. Rasa demam, sakit, sampai hidung tak nampak. Sofia, kenapa setiap kali saya nak ambil anak, awak mesti nak buat hal? Aku buat hal pun, kau buat hal. Aku dah cakap kan, nak ambil anak, bagi notis dulu. Kau ingat ni apa rumah kebajikan? Deban ayam, datang ambil je. Kenapa awak nak marah sangat ni? Saya bukan tak bagi nafkah. Tiap-tiap bulan saya masukkan duit. Apa yang awak tak puas hati lagi? Habis tu kalau bagi duit, kau bolehlah buat aku macam orang gaji. Orang gaji apa ni, Sofia? Saya cuma datang nak ambil anak. Saya tak suruh pun nak ubah apa-apa. Ada pernah kau fikir macam mana aku jaga anak? Susah senang aku dengan Aira. Ada kau fikir? Tak jaga dia lagi, jaga diri aku lagi. Nak bayar itu, bayar ini. Kau mana? Kau kahwin lain, pasangan. Tak begini. Nur Sofia Mustaqim, awak dengar sini. Hal saya kahwin lain tak ada kena-mengena dengan isu saya nak ambil anak. Aku malas nak cakap dengan kau. Mahkamah dah putuskan nak ambil anak notis dulu. Kau tak bagi notis kan? Saya dah WhatsApp awak, okey? Tak ada, aku tak dapat. Balik. Sofia. Aira? Aira? Sofia? Aira? Sofia? Mama jahat. Aira, sabarlah. Mama kan bukan marah tu. Nanti kalau didengar ayah nangis, lagi dia marah. Jangan nangis ya. Aira! Tidur! Mama letak kat luar kan? Apa rasa tu? Oh, sedih. Tak payah sedih lah. Sendiri punya salah. Daripada kau lap
Mangkuk tu 8 jam. Kau pergi cari anak aku sekarang. Aku lagi kau tunggu sekarang. Cari sampai dapat. Aira ni, aku tak ada kerja lain. Ni kalau balik ni, aku bantai puas-puas. Pun ada orang gaji tak nak kemas. Bukan ni. Kenapa pasal? Kak. Assalamualaikum. Ya, salah. Kau nampak Aira tak? Aira? Aira, anak majikan saya tu. Dia kan suka main depan rumah Kak. Oh, yang mak dia cari tadi. Apa tak jumpa lagi ke? Ish. Takut kena culik je tu. Sekarang kan banyak kes culik. Tak tengok internet ke? Diorang kalau culik bukan nakkan buang tubusan, tapi nakkan organ dalaman dia je. Allah, takutlah. Ya, baik suruh mak dia pergi report polis cepat. Bapak dia mana? Tak ada? Oh, bercerai Patutlah Kak dengar Mam tadi bising-bising kat rumah dia. Kenapa? Bapak dia dah bagi dia nafkah Saya tak tahulah. Kalau akak nampak Aira suruh balik, mak dia risau tu. Tunggulah dulu. Akak tak habis tanya lagi ni. Kak nak cari Aira ni, akak yang terus cepat-cepat tadi kan? Aku dah agak dah. Patutlah melarang semacam. Janda rupanya. Kenapa Mira selimutkan dia orang semua? Dia orang nak tidur lah, Umi. Oh, habis tu kalau orang tidur, Mira nak main dengan siapa? Mira nak main dengan Adam lah. Mungkin ditunggu Ira kot. Hei, jangan ada. Duduk sini diam-diam, faham? Mira, Umi minta maaf Jom, kita tengok YouTube nak? Okey, Umi tunjuk Umi ada lagu apa. Tengok tengok ni. Mira. Mira. Tengok lagu ni, lagu apa ni? Suka tak? Jom. Sini. Cepat macam mana? Ajar Mami menari. Cepat, ajar Mami menari. Macam mana? Oh, macam ni. Umi tak tahulah. Oh, macam ni. Mana Aira? Jumpa? Macam mana kau cari? Tak tahu, Kak. Saya dah cari ke atas dah. Kau memang tak boleh harap lah. Ni. Siapa beli? Tak tahu saya, Kak. Bukan kakak yang beli. Kalau aku beli, aku kenal. Siapa beli? Mana dia dapat?
Tidak tahu saya. Kau tak tahu kau jawab Berapa lama patungnya dekat rumah? Entah, seminggu mungkin. Bagus. Aku bayar gaji kau untuk jaga budak seorang pun kau tak boleh jaga. Tidak, Kak. Saya tak ada bagi anak akak kat siapa pun. Patung pun Hasnul bagi kan? Tak tuntun aku. Ya Allah, Kak. Saya tak tahu apa-apa. Saya tak pernah jumpa pun Encik Hasnul. Tak apa. Jangan sampai aku dapat tahu. Aku boleh tanya sini. Yang ini pun. Telefon tutup. Tak apa. Kenapa dia butuh kau? Hello? Hasnul mana? Apa hal aku telefon dia tak dapat? Boleh saya tahu saya tengah bercakap dengan siapa sekarang? Kau tak payah nak buat tak kenal suara aku lah. Hasnul mana? Oh, Puan Sofia. Encik Hasnul tak ada. Dia masih dalam perjalanan pergi ke Langkawi. Mungkin sekarang ni masih dalam penerbangan. Dia bawa Aira Aira? Aira tak ada. Dia pergi berdua dengan isterinya Puan Anita je. Kau tak payah tipu aku. Jangan tak pasal-pasal dengan kau sekali masuk balai ni. Tak Puan, saya tak bohong apa-apa. Memang dia tak bawa Aira pun. Dia pergi berdua dengan isterinya Puan Anita je. Tak payah bagi tahu aku banyak kali sangat isteri sekarang ni. Aku tanya kau sekali lagi. Dia dengan Aira kan? Tak ada Puan. Sebab saya sendiri yang hantar diorang pergi lapangan terbang tadi. Memang Encik Hasnul dengan Puan Anita je yang naik kapal terbang tadi. Tak apa. Tapi kau jangan cakap dengan dia. Aku telefon. Mana Aira ni? Ya Allah. Takkanlah anak aku diculik. Kakak jiran sebelah tadi pun cakap benda yang sama. Cakap apa? Dia cakap Tata Aira dah kena culik dah. Kan banyak kes viral sekarang jual organ semua tu. Ya Allah, kau ni dah lah tak jaga anak aku betul-betul. Sekarang mulut kau celupah. Kau nak kena buang kerja ke apa? Minta maaf, Pak. Kau tak penat dia minta maaf. Kau betul tak nak mengaku apa-apa ni? Aku nak pergi balai ni. Kalau kau terlibat, polis keret kau masuk penjara. Masa je aku ni. Hello? Anak kau ada dengan aku. Hey, siapa ni? Aira kat kau. Kenapa kau ambil anak aku? Kalau kau nak anak kau selamat, jangan libatkan hal ni dengan polis. Baik. Aku akan telefon kau balik. Faham? Ya, Kak. Iza, kenapa ni? Kenapa? Aira kena culik. Ya Allah, saya kena culik, Kak. Ya Allah, anak aku kena culik. Kau tak nampak? Kau tak nampak siapa ambil dia ke? Kau tak nampak dia pergi mana? Lalu mana ke? Kau tak nampak? Okey, akak tenang. Kalau betul Aira kena culik, kita kena buat laporan polis. Ya, tak boleh. Cakap dengan aku, dia ambil anak aku. Kalau aku bagi tahu polis, dia bunuh Aira. Tak boleh. Sorry, aku tak tahu. Ya Allah, aku tak tahu nak buat apa. Dah habis tu, kita mau buat apa?
Aku dah cari kat semua rumah kawan-kawan dia tak ada, Ji. Memang betul dia kena culik, Ji. Okey, pertama sekali, awak kena bertenang, Pia. Kalau awak histeria macam ni, satu benda pun tak boleh jalan. Okey, tarik nafas dalam-dalam, Pia. Ish, Dini. Sudah bilang sibuk pun masih mau kacau. Sekarang ni kita kena pergi balai buat laporan. Tak boleh, Ji. Tak boleh, tak boleh. Okey. Dia bagi tahu aku, dia culik anak aku. Dia cakap jangan bagi tahu polis kalau anak Aira selamat. Aku tak boleh bagi tahu polis. Okey. Macam ni. Awak tunggu kat sana. Saya akan datang sekejap lagi. Okey? Tolong, Ji. Tolong datang cepat, Ji. Tolong datang cepat, Ji. Aku tak ada siapa-siapa ni. Aku harapkan kau je ni. Datang cepat, Ji. Okey. Farid. Aku kena gerak dulu. Nganga mulut buka-buka luas-luas. Okey. Sukanya Umi tengok anak Umi ni berselera makan. Hilang pun nak Umi masak ni, sup ayam ni. Ira pun suka makan yang macam ni. Ya, Ira suka makan sup ayam. Ira suka makan suap. Oh, suka makan suap. Kalau boleh, Ira nak makan suap hari-hari boleh? Boleh sayang. Kalau Mira suka makan suap, hari-hari pun Umi boleh suap Mira. Sampai bila? Sampai besar? Sampai besar. Sampai bila sayang? Nah. Sampai nak kahwin? Hah? Hei, besar ni dah fikir nak kahwin ni. Katanya anak Umi ni. Nah, habiskan sikit lagi. Dia orang nak telefon tak? Tak ada. Sekarang ni aku telefon nombor tu. Dah macam tak wujud. Kita tak boleh duduk macam ni, Sofia. Kita kena buat laporan. Tak boleh. Ya Allah. Aku dah cakap kan. Kalau aku buat laporan polis, dia bunuh anak aku. Aku nak tanggung ke kalau anak aku mati? Kamu penculik tadi ke? Tak, ni nombor tak kenal. Jawab je. Hello? RM100,000 kalau kau nak anak kau balik. Ya Allah, mana aku nak cari 100,000 tu? Kau jangan nak bohong akulah. Kalau kau tak ada duit, kau takkan duduk kat kawasan ni. Hei, ni rumah sewa. Aku ni ibu tunggal. Aku tak faham kenapa kau nak culik anak aku. Kalau kau betul nak culik, kau pergilah culik anak orang kaya yang boleh bayar tebusan kau. Aku tak ada duit. Diam boleh tak? Membebel tak henti-henti. Kau nak aku cekik anak kau sekarang ke apa? Nasib baiklah aku ni jenis yang bertimbang rasa tau. Kalau orang lain dah mati anak kau ni. Kau tahu tak? Kalau kau tak boleh bagi aku 100,000, sekarang ni aku nak 50,000. Ya Allah, tak ada. Aku dah cakap kat aku ni ibu tunggal. Mana nak datang duit banyak macam tu? Dia ada bapak kan? Suruhlah bapak dia bayar. Korang nak tengok anak korang jadi mayat ke apa? Ya, tolonglah ya Allah. Tolong, jangan usik anak aku. Jangan apa-apa kat anak aku. Tapi aku memang tak ada duit. Kalau kau tak nak aku usik anak kau, bayarlah. Kau ingat kau boleh ambil free ke? Kalau kau tak nak keluar duit untuk anak kau, senang cerita aku jual je budak ni pada sedikit. Lagi banyak aku boleh dapat. Jangan. Okey. Aku janji. Aku cuba cari duit. Tapi kau tolong jangan apa-apakan anak aku. Aku cari duit yang kau nak tu. Okey, tak apa. Sekarang ni 30,000. Mutamat. Okey, aku bagi masa kau 3 jam je. Cari sampai dapat. Nanti aku telefon kau balik. Aku cari. Hello? Cakap apa? Dia minta berapa? Ya Allah, dia minta aku 30,000. Aku kena cari dalam masa 3 jam. Mana aku nak dapat duit tu? Okey. Tak apa, Sofia. Kita fikir satu-satu. Kau nak air tak? Aku ambil air. Aku tak nak air. Aku nak duit je. Okey, berapa yang kau ada? Tak ada. Takkan tak ada langsung? Tak ada langsung. Yang kau cakap kau nak pergi bercuti kat Eropah tu?
Pia. Kita kena selamatkan Aira, Pia. Mana keutamaan kau? Ha? Takkan kau nak simpan duit kau semata-mata nak pergi bercuti kat Eropah tu? Tak, sekarang ni aku tak faham macam mana kau boleh tahu aku nak pergi sana. Aku tak pernah bagi tahu kau pun. Aku dengar kau cakap dengan kawan-kawan kau hari tu. Oh, kau curi dengar. Lagi apa pasal aku kau ini? Tolonglah, Pia. Ni benda kecil je. Masalah Aira yang lebih besar ni pun kita tak boleh nak selesaikan lagi. Macam mana kita nak selamatkan dia kalau kau asyik marah-marah aje? Tak, sekarang ni aku tengah fikir macam mana orang boleh nak culik anak aku. Aku bukan orang kaya. Rupanya ada dalang, ada pengintip. Kau ada kena-mengena ke dalam hal ni? Sofia, kau cakap apa ni? Kau cakap aku ke? Memang semua orang suspek aku sekarang ni. Sebab penculik tu tak jauh, dia dekat-dekat sini juga. Kenapa kau cakap macam tu? Sebab dia ada sebut kenapa aku duduk sini kalau tak ada duit. Maknanya dia tahu rumah aku. Maknanya dia kenal aku, dia kenal suami aku, dia kenal anak aku. Mungkin dia kenal kau juga. Kau nak tuduh aku, Pia? Kau nak tuduh aku bersubahat dengan penculik itu? Sebab aku tanya pasal duit kau. Pia, aku datang sini sebab aku nak tolong kau, Pia. Ke kau nak cari pasal dengan semua orang? Kenapa tak nak tidur lagi ni, sayang? Tidurlah. Tak nak. Ira tak nak tidur. Ira nak main. Tadi kan nak main puas. Sekarang waktu tidur kena tidur. Nanti bangun baru sambung main, okey? Tak nak. Ira nak main. Ira tak suka tidur. Degil Orang cakap baik-baik, melawan pula. Umi kata tidur-tidur je lah. Jangan ngada sangat. Geram aku lah. Tu. Kenapa bangun tu? Kau nak pergi mana? Kau cakap. Kau nak tunjuk kau degil kan? Nak tali pinggang kau rotan? Cakap. Tak nak. Ira nak balik. Kau nak balik mana lagi? Ini rumah kau lah. Kau cakap. Kau jangan nangis. Kau nangis nanti aku rotan kau. Tidur. Sini. Aku cakap kau tidur. Relakkanlah mata, jangan bimbang. Umi nyanyikan, duhai sayang. Tak dapat. Jadi tutup telefon aja ni. Pia, tarik nafas dan bawa bertenang. Okey, bagus juga dia tak jawab telefon. Hasna tak boleh tahu yang Aira hilang. Kalau tidak, dia akan ambil isu ni untuk hak penjagaan anak. Tak boleh. Okey, maknanya kita tak boleh minta tolong Hasna. Macam ni. Apa kata kita kumpulkan duit kita sendiri? Aku ada dalam 5,000 yang aku boleh bagi kat kau untuk kau pakai. Kau ada berapa? Aku ada 8. Tak cukup je. Tak cukup. Dia nak 30,000. Kau ada tak barang kemas ke? You know what? I'm going to call you back. Dah selesai dah. Dapat berapa?
berapa? Aku dapat 4 kes je. 5 campur 3. Tak cukup lagi 13,000 je. Okey, kita balik dulu. Nanti kita fikir. Memang kena fikir tak rumah ke? Sekarang tak boleh tolong aku fikir je. Lelapkanlah mata, jangan bimbang, bumi nyanyikan, duhai sayang. Mira, Umi minta maaf sayang. Mira, Umi tak marah Mira. Ni Umi marah bapa ni. Sama tidur ya sayang. Sama tidur. Umi minta maaf. Tidur. Lelapkanlah mata, jangan bimbang, bumi nyanyikan, duhai sayang. Lelapkanlah mata, jangan bimbang, bumi nyanyikan, duhai sayang. Ya, awak okey ke ni? Nak saya pandu tak? Ya. Sofia, kenapa ni? Je aku katakan je aku. Ya Allah, mana aku nak cari 13,000 tu. Siapa nak bagi aku pinjam? Banyak tu. Sofia, kau kena yakin Sofia. Pasti ada jalan keluar. Tak ada je. Tak ada langsung. Kenapa dia nak culik Aira? Aira bukan anak orang kaya. Kenapa dia tak culik orang kaya yang boleh bayar duit tebusan tu? Kenapa aku? Ya. Ya Allah, je. Ni semua salah Izzah. Sekarang ni dia buat apa senang-lenang kat rumah aku yang pecah kepala nak cari anak aku, nak cari duit tebusan. Lepas ni aku takkan bayar gaji dia. Dia kena bertanggungjawab, dia kena bayar balik semua duit tebusan ni. Pia, bertenang Pia. Lagi Je, aku nak bertenang macam mana je? Aku tak pernah susahkan orang je. Kenapa orang nak kena susahkan aku? Pia, lagi lama kita berdiri kat sini, lagi banyak masa kita buang. Sekarang ni biar kita fokus pada macam mana kita nak cari duit untuk sama Khairah. Khairah tu perempuan kecil. Kalau dia kena pukul,
Kalau dia apa-apa ke anak aku, je aku tak ada reti, je aku takut, je. Ya Allah, takut. Ya, jangan fikir benda-benda negatif, ya. Aku rasa sekarang ni lebih baik kita pergi balai polis je lah. Kau tak faham ke? Tak boleh. Kau bunuh anak aku macam mana, je? Baik. Tak boleh. Kita tak pergi ke balai polis. Tapi macam mana pun kita kena cari jalan untuk cari duit tu. Kalau penculik tu dapat tahu yang kita ada 17,000 je, macam mana? Dari tadi kau bosan aku sekarang kau cakap macam ni. Apa benda ni? Tak, aku tak fikir negatif. Aku cuma fikir macam mana nak mengatasi masalah ni. Tapi kalau kita bagi dia duit, takkan dia nak kira kat situ juga kan? Mesti dia terus lari. Je kita bagi je lah 17,000 tu je boleh. Kalau dia dapat tahu dan dia tak nak lepaskan Aira macam mana? Selagi kita tak dapat Aira, kita jangan bagi duit. Maksud kau? Je, apa pun jadi aku kena selamatkan Aira, je. Kalau aku mati sekalipun, matilah je. Yang penting anak aku selamat, je. Kita bagi 17,000 tu, je. Cepatlah, je. Macam mana Kak? Dapatkah duitnya? Kau sibuk kenapa? Sampai tadi kau buat apa kat rumah? Saya masak Kak. Kakak sudah lapar? Tak kisah. Pergi siapkan masakan tu dulu. Kak, Apa lagi? Pergi je lah masak. kalau duit Kakak tidak cukup, Kakak makanlah duit saya dulu. Tapi duit saya tidak banyak. Tapi bolehlah tambah sikit. Buat rajin kau kan? Iza, betul ke Iza nak bagi kakak pakai ni? Keluarga Iza kat kampung macam mana? Tidak apa bang. Keluarga saya tidak apa. Nanti ada duit lebih, saya bagilah dekat diorang. Kakak. Nanti Pak. Nanti aku bayar balik. Terima kasih. Saya siapkan makan. Kau call aku balik. Dia tak telefon lagi ke? Tak, sekarang ni dah pukul berapa? Dia cakap nak telefon aku pukul 3. Okey. Apa kata kau yang telefon dia? Cuba je lah.
J, dua-dua nombor tak dapat, J. Satu lagi tak angkat. Ya Allah. Sofia, kau kena yakin, Sofia. Macam mana pun kita akan dapatkan Aira balik hari ni juga. Okey? Ya, kalau telefon tak dapat, macam mana nak dapat anak aku, J? Cakap okey je lah. Kau kan pernah cakap dengan aku, kata-kata itu doa. Sekarang ni kita perlukan doa yang baik-baik untuk selamatkan Aira. Habis semua barang kemas dari pajak kedai kan. Tapi itulah, tu pun tak cukup. Kau cakap dengan siapa? Kawan saya, Kak. Apa masalah kau nak cerita semua hal aku kat kawan kau? Tidak, Kak. Saya tidak cakap pasal kakak pun. Kau yang aku pekat, aku dah lama kat belakang kau. Kau cakap dengan siapa, Iza? Tidak, Kak. Saya cakap... Kau cakap dengan siapa? Saya cakap sama teman lelaki saya saja. Bila masa kau ada teman lelaki? Cakap dengan aku, siapa? Dia bukan orang sini, Kak. Orang kampung saya. Kau jangan menipu aku. Sofia, kenapa ni? Tak, masalahnya sekarang ni aku dengar dia cakap telefon dengan orang, cakap aku pergi pajak gadai bagai. Aku rasa dia ni bercakap dengan penculik tu. Kau cakap betul-betul dengan aku. Kau ni kena mengena, Tidak, Kak. Tidak, Bang. Saya tak ada pakat sama siapa pun. Saya hanya cakap dengan teman lelaki saya saja. Menipu dia ni. Sofia, takkanlah Iza nak tipu. Dia pun kan dah tolong kau. Susahlah nak percaya sekarang manusia. Kau ingat bertudung macam ni, belum tentu hati baik tau. Iza, ke kau tolong aku nak kaburkan mata aku dengan silap kau? Kan? Kau mengaku sekarang? Ya Allah, Kak. Percayalah. Buat apa senang buat macam tu? Aira tu saya dah anggap macam adik sendiri. Kalau aku tahu kau tipu. Sofia, kau bawa bertenanglah, Sofia. Kau tertekan ni. Takkanlah nak lepaskan Kak Iza. Kesianlah kat dia. Oh, kesian kat dia. Dekat aku siapa nak kesian? Sofia, aku berjanji kita akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan Aira balik hari ni juga. Kalau kau asyik mengamuk je, marah, akal pun tak berfungsi. Iza, sabarlah Akak tak bermaksud macam tu pun. Dia tertekan je. Sabar. Halo, duit dah siap? Dah, semua dah ada dah. Anak aku mana? Jumpa dekat taman permainan kanak-kanak. Kak pekan dalam masa 30 minit daripada sekarang. Bagi aku dengar suara anak aku dulu, baru kau dapat duit. Kalau tidak, aku tak bagi duit. Oh, kau nak tahulah sama ada anak kau masih hidup ataupun dah mati. Kau jangan sentuh anak aku. Kau ingat kau senang-senang dapat duit aku? Bagi aku cakap dengan anak aku. Aira! Kau dah dengar kan suara dia? Sekarang bawa duit tu datang sini. Bagi aku cakap dengan anak aku. Kau buat apa dengan anak aku? Kau pukul dia ke? Kau jangan sentuh anak aku! Kau bagi duit tu, kau boleh cakap dengan budak ni sampai bila-bila. Dia nangis. Baik baju Aira. Penculik tu lelaki. Anak aku perempuan, ya Allah. Kenapa dia hantar gambar je? Kenapa tak hantar gambar Aira? Aku tak tahu dia buat apa dengan anak aku. Kenapa dia tak bagi gambar? Nombor tadi. Ingat, jumpa aku 30 minit daripada sekarang. Aku nak korang berdua ada kat situ. Kau dengan teman lelaki kau.
jangan bawa polis. Kalau kau buat hal, anak kau mati. Tak. Aku tak bagi tahu polis. Tolong jangan sentuh anak aku. Belum. Aku datang sekarang juga. Dia suruh aku bawa kau. Mana duit tu? Aku boleh bawa. Kenapa? Biarlah aku pegang lagi selamat kan? Kenapa kau nak kena pegang? Okay, fine. Kau tunggu dalam kereta. Aku nak ambil barang jap. Jangan lupa tau. Buat macam apa yang aku cakap. Okey? Sofia, kenapa tak tunggu orang kita? Jom lah. Kau cakap dengan siapa tadi? Aku cakap dengan kawan aku, Farid. Kenapa? Aku tak rasa kau cakap apa. Kau tengah cakap dengan penculik tu kan? Je, kau nak tikam aku daripada belakang apa ni, Je? Kau terlibat kan? Je, kalau kau nak duit aku boleh bagi, tapi jangan main-main dengan anak aku, Je. Sekarang kau mengaku, apa masalah kau dengan aku? Aduh, apalah kau ni, Sofia. Daripada tadi kau curigakan semua orang, kau tahu tak? Ha? Kau fikir aku ni apa? Kalau kau tak percaya kat aku, kenapa kau minta tolong aku? Soalan apa kau tanya? Aku ada siapa lagi kat sini? Kau ada kau je. Tapi bila aku dengar kau cakap telefon macam tu, aku nak kena percaya ke? Aku nak kau ikut aku pergi balai sekarang. Pula dah. Tadi kau beria-ia tak nak libatkan polis sebab risau dia apa-apakan Airah. Sekarang macam ni pula. Sofia, kita dah lambat ni. Okey? Betul ke kau nak ambil risiko tu? Aku tak tahu. Aku tak tahu nak percaya siapa sekarang. Tapi je, kalau aku tak dapat selamatkan Airah, apa jadi ke anak aku? Tolong bunuh aku je. Aku tak boleh hidup. Tapi kalau aku tahu kau sebahat, aku bunuh kau je. Kita tunggu dulu lah. Kau nak buat apa tu? Aku nak telefon je lah. Takkanlah nak tunggu macam orang bodoh. Hello? Letak duit dalam tong sampah dekat sebelah bangku tu. Anak aku mana? Lepas kau letak duit tu, aku bagi tahulah. Kau ingat aku bodoh? Bagi aku tengok anak aku dulu baru aku bagi duit. Kalau macam tu, kau takkan dapat jumpa anak kau sampai bila-bila. Aku boleh bunuh budak ni sekarang. Kau nak anak kau mati? Kau nak duit ke kau nak jadi pembunuh? Kalau kau bunuh anak aku, jangan harap 1 sen pun kau dapat duit aku. Okey? Kalau kau nak macam tu, tak ada hal. Membunuh ni memang hobi aku. Betul Kau tak nak ambil anak kau balik? Jangan apa-apakan anak aku. Aku bagi. Kat mana nak letak duit ni? Letak duit dalam tong sampah tu sekarang. Dah, aku dah letak. Anak aku mana? Ajak teman lelaki kau pergi ambil dia sekali. Kalau tak, aku tembak anak kau. Ini bukan urusan aku lah. Anak aku mana? Kau nampak kereta kelabu kat belakang kau? Anak kau ada dalam tempat duduk belakang kereta tu.
Mana anak aku? Cakap mana Aira? Mana kau letak Aira? Sofia. Ambil duit tu dulu, Sofia. Mana kau letak Aira? Masih balik. Oh ya, tak ada bro. Aku rasa lebih baik kita hantar dia pergi balai polis. Kalau kau hantar aku ke balai, aku tak akan cakap anak kau kat. Mana kau buat aku? Mana Aira? Kau jangan sampai aku naik hantu kat sini Mati kau nanti. Aku cam muka kau ni. Kau nak anak Kak Muna depan rumah tu kan? Ya, engkau lah yang kena tangkap dulu tu. Kau baru keluar pusat pemulihan dadah kan? Kau ni penagih dadah, aku tahu. Saya dah berhenti dah, Kak. Saya dah tak ambil benda tu. Bagi tahu aku mana anak aku. Ke kau nak aku panggil mak kau datang sini? Mak saya dia balik kampung, Kak. Lagipun bukan saya yang culik anak Kak. Wah, senang-senang je kau belik-belik cerita kan. Kau ingat semua ni main-main ke? Kaki aku dekat dah dengan muka kau. Kalau aku baling benda ni kat muka kau, aku tak dapat. Mana kau dapat? Lebih baik anak aku. Suara anak aku nangis aku dengar. Mana anak aku bagi tahu? Itu semua suara rakaman daripada telefon je, Kak. Sumpah, Kak. Bang, saya cuma nak duit je. Kau ni memang manusia yang tak guna kan? Pandai peras orang je. Kerja dah lah malas. Kau ni nak pulangkan anak Sofia ke tak? Kena kita heret kau sampai ke balai polis. Aku dah agak dah Kau WhatsAppnya dia. Kau. Apa cerita? Saya minta maaf, Kak. Saya tidak tahu yang dia ni macam ni. Dia bilang sama saya, dia baru habis belajar mau cari kerja. Aku dah cakap dah, Jay. Maknanya kau yang bagi tahu hal aku semua kat dia kan? Engkau lah punca kan? Saya tak ada niat macam tu, Kak. Saya betul-betul ingatkan dia baik. Kalau Kak tak percaya saya, Kak boleh baca mesej saya dengan dia. Kak boleh tahu yang saya betul-betul tak tahu dia penculik. Saya tahu yang dia suka saya saja. Pembetulan Kak. Saya bukan penculik. Kan saya dah bagi tahu bukan saya yang culik anak Kak. Tapi orang lain. Tolonglah dengar cakap saya. Saya tak kenal siapa perempuan tu, Kak. Saya tahu, saya pernah nampak dia berbual dengan anak akak sebelum ni. Tapi saya tak kenal dia, Kak. Dia bawa pergi mana? Macam mana kau boleh tak tahu nama dia? Kau tak payahlah nak tipu kita. Sumpah, bang. Saya tak cam siapa dia. Lagipun saya bukan kena penduduk kat sini. Saya kan baru keluar daripada pusat. Kau tahu pun kau baru keluar dari pusat tu kan? Sekarang kau nak buat jenayah balik. Masa tu saya tak tahu pun dia nak culik anak akak. Saya fikir perempuan tu makcik dia. Jadi saya ambil lah backpack tu. Mana tahu ada barang-barang berharga ke. Habis tu apa masalah kau? Pernah tugut aku mengaku kau penculik. Saya minta maaf, Kak. Saya mengaku penculik anak akak sebab tahu anak akak hilang. Saya fikir boleh buat duit sikit. Mana tahu lepas ni saya boleh bina hidup baru. Untuk bina hidup baru, kepala otak kau sampai 100,000. Kau minta, kau boleh cakap sikit. Pak, bang. Tolonglah maafkan saya, bang. Saya buat ni sebab saya terpengaruh tengok filem Hindustan dekat TV sampai saya terikut-ikut watak jahat dalam filem tu. Kau terpengaruh filem Hindustan. Anak aku mana? Kau cakap dengan dia anak aku mana? Mari sini. Tak nak, Ira nak balik. Kediam boleh tak? Nak balik dari tadi. Kau nak balik mana? Ni lah rumah kau. Kau ni kan? Ni, apa lagi tak cukup?
Hah? Aku dah layan kau dengan baik. Aku dah sayang kau. Aku tatang kau macam minat yang penuh. Kau nak apa lagi? Kau nak kat perempuan yang tak guna tu? Ha? Kau nak apa lagi? Aku cakap, jawablah. Sini. Masuk. 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 Tak apa tak nak? Nira nak balik. Nira nak mama. Diam. Kau ingat mak kau tu baik sangat ke? Ha? Cepat. Mandi. Tak nak. Cepat. Buka baju. Bangun. Aku kena cerai sebab aku arai. Anak aku hilang sebab salah aku juga. Hati aku kering. Aku buat sangka dengan orang. Lagi-lagi kau. Kau badan muka aku. Kau balas jelah. Tak, Sofia. Kau kan pernah cakap dengan aku yang Allah itu baik. Habis tu, apa ni sekarang ni? Kenapa kau fikir macam tu? Aku boleh tuduh orang yang tolong aku. Aku boleh tuduh kau. Aku boleh tuduh kau plan benda ni, nak tebus duit semua. Apa benda lah aku ni? Manusia jenis apa aku ni? Aku minta maaf aja. Aku minta maaf sangat-sangat je. Dah. Tak apa. Aku faham yang kau tertekan dengan semua ni, Sofia. Sekarang ni kita fokus pada Aira. Macam mana kita nak selamatkan dia. Mana nak cari Aira je? Aku dah tak tahu nak cari Aira kat mana. Sofia, aku nak kau terus terang dengan aku. Kau ada musuh ke tak? Je. Kita kerja sekali je. Aku pergi kerja, balik kerja. Mana nak datang musuh ni? Kalau macam tu, fikir betul-betul. Kalau Joe tak simpan Aira, maksud dia ada orang lain. Zah, tolong lepaskan saya. Sakit tahu kena ikat macam ni. Oh, kau fikirkan sakit kau saja kan? Sakit saya macam mana? Kenapa, Jo? Kenapa kau tipu saya? Kau berlakon macam kau suka saya, padahal kau gunakan saya. Saya memang suka gawang. Tapi peluang buat duit dah datang depan mata. Tak kasih nak lepaskan macam tu je. Kau ni biadab pun. Tambah. Bawa lagi balai. Dah lah, Izzah. Tak payahlah nak buang masa dengan orang macam ni. Bangun. Aku nak bawa kau pergi balai. Bang. Janganlah, bang. Tolonglah jangan bawa saya pergi balai, bang. Seksa tau kalau duduk dalam tu, bang. Oh, sekarang baru fikir pasal seksa. Masa kau peras ugut aku, kau tak fikir pula pasal seksa. Bawa dia pergi balai, aku tak peduli. Kak, saya minta maaf, Kak. Saya janji lepas ni saya tak akan buat lagi, Kak. Saya sanggup tolong Kak untuk cari anak Kak balik. Tapi tolonglah, jangan hantar saya ke balai. Saya taubat, Kak. Saya tak akan buat lagi. Dari tadi kau kata kau tak kenal perempuan tu. Habis tu macam mana kau nak tolong kita cari Aira kalau kau tak kenal dia siapa? Saya memang tak kenal dia, Kak. Tapi saya rasa dia duduk dekat-dekat sini je. Maksud kau? Macam mana kau boleh cakap dia duduk sini? Sebab setiap kali bila dia datang cakap dengan anak Kak, dia jalan kaki je. Kalau rumah dia jauh, mesti dia naik kereta. Jangan-jangan Kak Eli tu kah? Eli? Siapa tu, Pia? Eli yang kes tahun lepas tu. Tapi masa aku cari Aira, dia... Awak tahu tak? Orang lain punyalah berdoa kat Allah nak anak. Yang awak ada anak, sikit pun awak tak hargai tau. Baik tak payah beranak kalau macam ni. Dah lah, anak saya dah panggil. Lebih sikit. Di mana ada anak? Anak dia dah meninggal. Dia ke yang budak yang kau langgar tahun lepas? Akak langgar dia sampai mati. Tapi mahkamah dah putuskan yang kau tak bersalah kan? Sebab kau tak sengaja kan? Akak, bawalah saya sekali. Mana tahu saya boleh cam dia. Tolonglah, Kak. Saya merayu sangat-sangat ni, Kak. Tolonglah. Kak, kan saya dah cakap saya dah bertobat. Tolong bawa saya, Kak.
sikat rambut. Cantiknya rambut Mira. Kan dah wangi, dah mandi. Cantik betul rambut anak Umi ni. Assalamualaikum, Eli. Aira. Mama! Diam. Mungkin dia tak ada kat rumah kot. Mana boleh tak ada. Kalau dia keluar, mesti dia bawa kereta. Eli! Assalamualaikum. Eli. Korang nak apa lagi ya? Dia. Kak, akak ni lah yang ambil Aira pagi tadi tak? Eli tolong ah. Anak aku ada kat dalam kan. Bagi balik Eli. Aku tak tahulah korang cakap apa. Eli. Puan. Bukalah pintu ni, Puan. Kita dah tahu yang Puan dah ambil anak Sofia. Pulangkan je lah. Puan. Ya Allah, Eli. Eli, kenapa kau colik anak aku? Eli, apa masalah kau? Aira, Mama kat luar ni. Keluar, Aira. Kak, saya nampak akak ambil Aira pagi tadi, Kak. Tak baik tipu, berdosa tau. Kak, buka pintu ni, Kak. Puan. Macam mana ni? Kak, kita kasih pecah je pintu rumah dia ni. Tak boleh. Yang tu langgar undang-undang tu. Kau ni tak habis-habis nak buat jenayah kan? Apa kata kita telefon polis lah? Telefon sekarang. Telefon aku tinggal kat rumah kau. J, kau ada telefon? Tak ada. Aku tak bawa beg, J. Eli, aku tahu kau dengar benda ni, Eli. Kalau kau tak pulangkan anak aku, kau tunggu polis datang ambil anak aku. Sini. Kau nak pergi perempuan tu nampak kau ke? Kau nak pergi dekat dia? Kau tahu tak? Perempuan tu nak panggil polis datang sini. Kurang ajar. Berapa kali perempuan tu nak ambil anak aku? Aku takkan izinkan lah. Sampai bila-bila pun aku takkan izinkan. Mira sayang, jangan nangis. Mira jangan takut Nanti Umi akan selamatkan Mira. Bila perempuan tak guna tu. Umi ada. Jangan takut sayang. Kita pergi jauh dari sini nak. Jom. Lain macam lah dia tu, Kak. Saya rasa anak akak mesti ada dengan dia tu. Kalau tak, kenapa dia tak buka pintu bagi kita masuk, Kak? Ni kita dia kan? Aira! Eli, berhenti, Eli! Ambil kita. Jom. Tak layaklah jadi mak kau. Dia tu pembunuh, kau tahu tak? Dia dah bunuh anak aku. Sekarang ni aku pula dah bunuh anak dia. Kau faham? Diam. Kanan kot. Cik kiri, Cik. Kanan nak pergi mana? Yelah, okey.
Ya, sabar. Mira jangan sedih. Kita pergi jalan nak tak? Kita pergi... Okey, Mira nak pergi mana? Cuba bagi tahu. Kita pergi pantai nak tak? Pantai best. Kita boleh mandi laut. Kita boleh kutip kerang. Kita boleh main istana pasir. Mira nak pergi mana? Nak pergi Port Dickson ke? Pulau Pinang ke? Duduk Cempedak nak tak? Sofia! Cepat, Sofia, cepat, jom. cepat! Cepat je! Ish, dia ni memang pedengki lah. Busuk hati, jahat, kotor punya perempuan. Tak habis-habis nak dengki dengan aku. Entah apa sangat dia dengki dengan aku tau. Tak boleh tengok aku duduk senang langsung. Mira, duduk dan diam. Ini jangan sampai Umi pukul Mira, Ji, jangan lepas je. Rapat lagi, Ji. Ya, saya nampak. Saya tahu. Mana? Mana? Tu. Laju je, tolong je. Jalan mati dah pula. Perempuan ni selagi aku tak mati, dia tak puas hati tau. Cepat, keluar. Cepat. Turun. Eli, kau nak bawa anak aku pergi mana, Eli? Puan. Eli, berhenti! Puan, jaga Puan. Nanti jatuh nanti Puan. Jangan dekat. Kalau kau dekat, aku akan terjun dengan budak ni kat dalam ni. Kau tahu kan, aku tak latih berenang. Aku yakin, dia pun tak latih berenang kan? Jangan dekat. Kalau korang dekat, aku terjun. Jangan dekat. Eli, tak. Eli, bawa pusat, Eli. Eli, aku cakap jangan dekat. Puan. Jangan Puan. Hati-hati Puan. Allah, anak aku, Eli. Bahaya Puan. Tolonglah. Eli, ya Allah, ni anak aku, Aida. Bukan anak kau. Anak aku dah meninggal, Eli. Mira mati disebabkan kau bunuh dia. Kau pembunuh, kau tahu tak? Kau pedengki. Kau jahat. Kau bunuh anak aku tanpa sebab. Kenapa kau tak bunuh aku sekali masa kau bunuh anak aku? Kau hancurkan hidup aku, kau tahu tak? Kau buat aku menderita. Suami aku tinggal aku disebabkan kau. Dan sekarang ni aku cuma ada Mira je. Itu pun kau nak ambil daripada aku. Puan. Yang tu Aira, bukan Mira, Puan. Bukan. Ni anak aku, Mira. Puan, itu anak Sofia, Puan. Kalau dia boleh bunuh anak aku, takkan aku tak boleh ambil anak dia? Ya Allah, tenangkan dia. Jangan tolong, ya Allah, jangan. Jangan tolong. Jangan rayu kat aku, Eli. Aku tak sengaja. Demi Allah, aku tak sengaja nak langgar anak kau sampai mati.
Senang je kau cakap kan? Kau boleh lepas macam kau tak buat apa-apa salah. Apa kau tipu mahkamah? Kau boleh lepas macam ni? Aku tak tipu apa-apa sebab aku tak salah. Anak kau tak patut keluar rumah macam tu, Eli. Kalau aku nampak tak, aku nak langgar budak sampai mati. Aku ibu. Dunia ni tak adil. Kau dah rampas nyawa anak aku. Kau dah merosakkan hidup aku. Aku dah tak ada anak aku. Suami aku pun dah tak ada sebabkan kau. Eli, aku tahu salah aku. Aku faham perasaan kau, tapi kalau kau tak boleh maafkan aku, jangan buat kat anak aku, buat kat aku. Aku bagi balik anak aku. Aku dengan anak aku dah tak nak hidup kat dunia ni lah. Jangan, ambil dia. Aku tak nak dia dah. Ambil, kau bawa balik. Kau jaga dia. Sekarang ni dia anak kau. Betul ni? Kau takkan kacau dia lagi? Dia milik aku sebenarnya. Mira, jangan buat Umi macam ni, sayang. Umi tak boleh hidup tanpa Mira. Tak nak. Ira tak nak Umi. Ira dah ada mama sendiri. Mira. Kau menang lagi. Mama, cepatlah. Dah siap lah orang tu nak pergi jalan dengan papa dia, tinggalkan kita. Siannya lah Kak Mama ni. Alah, Ira pergi sekejap je. Malam ni Ira balik. Okey. Mama, jangan pergi mana-mana tau. Pandai tengok Izzah. You nak keluar, kita tak boleh keluar pula. Keluar juga. Boleh. Keluar juga. Tapi kalau Mama keluar, kalau Ira tak ada, Mama tak pergi dengan siapa? Ini kan ada. Alah, tak best lah kalau macam ni. Pada muka. Lain kali lah. Okey, kita pergi sama-sama. Mama. Tu dah sampai dah. Dah bunyi dah. Hati-hati, okey? Dah ada dekat. Jangan makan aiskrim banyak-banyak. Jangan. Senyum-senyum ni, buat dah makan ke belum? Untung aku ni kan dah ada doktor dekat hospital. Ada pula doktor peribadi kat rumah. Ini tak payah bayar. Kita belanja awak. Jangan tahu ni baru jadi jururawat. Kalau kau degil tak makan ubat, aku boleh jadi polis entry, inspektor gadget. Boleh tak? Takut je. Jadi display pun boleh. Macam-macam kan. Amboi, orang punya sembang bukan main lagi. Sampai buah boleh dengar tau. Sembang apa? Ni, pasal Sofia ni nak jadi doktor. Habis awak lepas ni. Kena cari rakan niaga baru. Tak apalah kalau macam tu. Bolehlah saya lamakan awak untuk jadi business partner saya. Lagipun awak dah minat kan nak jadi gym instructor. Lah. Nampak sangat muka gatal tu. Dah duduk. Awak macam mana sekarang ni? Alhamdulillah, lepas saya dah jalani terapi dengan Dr. Fuad, saya dah tak rasa sedih ataupun tertekan macam dulu dah. Terima kasihlah agak korang berdua. Sofia, aku nak minta maaf dengan kau. Sebab daripada dulu lagi aku tak habis-habis tak salahkan kau dengan apa yang jadi. Tapi lepas aku dah jalani terapi tu, aku dah mula rapat dengan kau. Aku mula sedar satu benda yang aku tak pernah terfikir dulu. Rupanya, kau pun tersiksa disebabkan benda yang jadi tu. Apa kau cakap ni? Tak ada, aku okey je.
Yelah, kau bukannya setakat bercerai dengan Hasnul. Tapi kau jadi seorang yang panas paran. Kau hilang percaya pada manusia. Dan kau mula curiga dengan orang yang buat baik dengan kau. Betul tak? Wah, hebat betul pengamatan awak ni. Tapi itulah, kau beruntung ada sahabat macam Jeremy ni. Yang sentiasa ada dengan kau setiap kali kau gagal untuk jadi yang terbaik. Dengan dia, kau kena baik-baik sebab dia baik dengan aku je. Tapi macam mana kau boleh baca semua tu? Aku pernah cerita kat siapa-siapa. Aku perhatikan kau, aku cuba faham kau. Dan akhirnya Allah bagi aku nampak semua ni. Aku ni cuma ada masalah mental tau. Tapi aku tak bodoh. Otak aku boleh pakai lagi lah. Lupa. Tak sangka dengan terapi dalam masa 6 bulan awak dapat faham semua ni. Kalau setahun, rasa awak dah boleh jadi ahli hujung. Situ pula. Lain cara untuk nak mengurat kita Melayu. Tunjuk, bagilah ayat-ayat cantik sikit. Tapi itulah, aku nak cakap terima kasih dekat kau Sofia. Dan awak pun Jeremy. Terima kasih kat korang berdua sebab sudi terima aku untuk jadi sahabat. Sebab sahabat macam korang ni bukan saja buktikan lain jantina boleh jadi sahabat yang baik. Malah lain bangsa pun boleh jadi sahabat yang baik. Dengan hati yang ikhlas. Buat lebih ikhlas sikit mana tahu dapat. Sambung jadi. Pandailah kau ni. Anak Mama ni sebelum masuk tidur dah pergi bilik Umi dah? Dah. Umi cakap besok Mama ada kelas pagi. Umi hantar berita Dika boleh? Boleh. Ada kisah tak? Apa nak kisah? Cikgu Ira cakap untunglah Ira dapat 2 ibu. Memang anak Mama ni paling untung, paling bertuah dalam dunia ni. Semua sayang dia. Bapa sayang dia. Isteri baru Papa sayang dia. Ada 2 mak yang sayang dia. Suka? Dah tidur, besok sekolah pagi. Okey? Okey.